Morning guys, sekarang dah pagi. Tak adalah pagi kan. Sini pukul 9, sana dekat Malaysia pukul 10.30. Sini 9.30 lah kan. So kita tengah menunggu Grab driver EV. Dekat sini dia unik, dia ada EV driver. So kita pergi Museum War. First destination Museum War. Hari ni kita jalan relax. Semalam kita ikut package pergi macam-macam tempat tu kan. So hari ni kita relax, jalan sendiri je lah. Kita tunggulah dia sampai dekat kan. Dalam 1 km tapi saja nak naik. Sekarang kita dah sampai dekat Museum Perang dekat dengan hotel kan. Senang dia beli tiket, boleh save. And then kita tengoklah apa yang ada dekat Museum Perang ni. Masuk-masuk dia nampak ada nampak ada jet. Masuk ada jet. Dan belah sana ada macam helikopter dengan kereta terbang. So kita masuk tengok ada apa kat dalam kan. Jadi kalau kita masuk dekat Vietnam ni panas kan. Dia macam Malaysia juga panas. Sekarang kita dah sampai dekat Post Office Market. Kita pergi dekat sini nak ada berjual souvenir lah, souvenir. Lawa kan dia ada vibe macam luar negara, London macam tu. Macam bangunan dah. Bangunan tu lawa. Ada vibe London lah, vibe Paris kan. Vibe estetik. Kita masuk dalam, kita tengoklah ada apa. Let's go. Sekarang kita dekat dalam pos Central. Tu dia macam ada jual postcard. Postcard nanti kita beli, tulis alamat, nanti dia hantar ke rumah. Itu tempat-tempat dia baca postcard. Tadi kita dah pergi Post Central Office. Sekarang kita nak pergi Book Street. Tengok ayahku kata ada buku-buku. So dalam Post Office tu dia macam jual-jual souvenir, barang-barang boleh dah beli kan. So let's go, kita pergi Book Street. Sekarang kita dekat Book Street. Aku tahu kenapa nama dia Book Street sebab kedai-kedai dia jual buku kan semua. Macam ni. Ni semua jual buku. Ni pun buku juga. So sebab tu lah nama dia Book Street. Ni mungkin buku-buku sejarah Vietnam lah, buku-buku sejarah Vietnam. Tapi tempat dia lawa estetik lah tempat dia kan. Kita jalan-jalan dulu.
Vietnam ni panas kan. Macam Malaysia juga lah. Kita jalan-jalan dulu lah. Tadi baru lepas habis makan dekat kedai Jamilah Halal tu. Boleh lah dia punya usaha. So sekarang ni kita bergerak ke train. Depan tu train. Bergerak ke train. So kita nak pergi naik. Kita nak pergi naik bas yang pusing City Vietnam, Ho Chi Minh. So kita naik train pergi ke tempat dia. Kita naik train bawah tanah, metro. Let's go lah, kita naik train tengok. Best lah. Kita kat dalam ni macam game The Exit 8. Tahu kan game yang kena keluar tu, yang macam game Jepun tu, The Exit 8. Dia jalan macam ni kan. Dekat sini baru aku tahu, dekat sini dia boleh recycle botol mai. Masuk ke sini, ada dia recycle. Lepas tu dia kata mungkin kalau lepas recycle dia dapat hadiah lah kan, dapat duit. Wah bagus. Kalau Malaysia buat macam ni kan bagus. Kita dah ada botol kosong, lepas tu kita recycle, dapat duit. Macam luar negara kat silap aku, belah-belah yang Europe pun semua dia buat kan. Kalau Malaysia buat macam tu bagus juga kan. Boleh jadi sumber pendapatan, side income. Aku pun dah beli tiket dan aku dah masuk. Kita turun bawah sana tu. Kita punya stesen LRT bawah tu. Sini panggil metro. Dia sebiji macam LRT dekat KL. Cuma dia bawah tanah lah, sama je. And kita pergi dekat Opera House. Let's go. Đây là chuyến tàu đi. This train is bound. It stops after Opera House. Will be back soon. Dah sampai dekat Opera House and nak pergi dekat tempat naik bas 2 tingkat tu lagi 1 kilometer kita jalan kaki. Saat naik dalam berapa saat dah sampai lah. Sekarang kita dah sampai, akhirnya lah sampai dekat tempat bas ni balik. Ni bas yang kita akan naik. Pergi ambil tiket dulu. Tiket dah hujung dekat luar sana, kena tarik. So aku pergi ambil tiket. 5%. Okay, kita dah masuk bas. So kita naik atas lah. Kena cok tempat awal. Tempat ni. Kita naik atas. Harap-harap ada lagi lah kosong. Depan dah penuh alamat. Kita dah naik bas, kita pusing-pusing City Ho Chi Minh. Pak, ada tiket. First time aku naik walaupun dekat Malaysia dah kan. Aku tak kat Malaysia dah. So kita naik bas, pusing-pusing nak malam dah kan. Syok lah. Pak. Dia punya angin tu kena. So kita relax-relax santai ambil angin.
Oh, kita lalu jambatan guys. Kita lalu jambatan belakang ni. Jambatan apa aku tak tahu. Tak silap aku yang bawah ni Sungai Mekong. Yang dekat belah bawah ni kan, Sungai Mekong lah. Aku tak tahu lah. Milau yang I'm not sure. Milau Tapi memang lawa gila. Oh, memang lawa gila. Santai. Ini memang paling syok lah. Nampak keindahan Ho Chi Minh, Vietnam. Memang lawa. So kita enjoy dulu. So sekarang ni banyak tutup jalan. Tadi pun dah U-turn sebab mereka nak berdeka kan. So tutup jalan lah. Nampak depan dia tutup jalan. Tak tahu lah, sebenarnya dah lebih daripada masa. Patutnya tadi pukul 6.45 dah habis. Tapi sekarang dah lebih 5 minit sebab tutup jalan kan. Kita tak tahu kita sampai ke bawah. Aku rasa driver kat bawah ada stress tu. Sebab dari tadi duk U-turn dah, lepas ni panjang, jalan sempit. Mat, sekarang ni ban ni tak jalan kan? Sebab jalan tutup. Sekarang ni awak ban ni tak jalan lah. Jom kita pergi tengok bawah. Dia macam awak tak jalan. Mesti driver tengah stress kat depan. Kita pergi tengok lah kat depan ni. Oh, ada betul. Mat, driver hilang Mat. Mana pergi? Driver semua hilang ni. Driver hilang Mat. Tiba-tiba hilang. Kan dia macam mana tak tahu lah sebab jalan tutup lah depan tu. Cakap sekarang driver hilang. Driver tak tahu di mana tiba-tiba hilang. Mat, tengok driver tu. Driver tu tadi stress. Dia jaga jalan nak reverse ni river, dia stress lah. 1 minute 37 seconds later. Akhirnya guys, lepas dah jam tadi, driver tu pun dah stress. Dan akhirnya dia berhentikan kami dekat ujung tu. Nampak depan kan? Dia berhenti kat tepi tu. So, kita jalan kaki nak pergi The Apartment Cafe. Sebab jalan tiba-tiba tutup kan. So, dia jadi jam lah. Kami atas bas tu pun sejam setengah juga. So, kita pergi The Apartment Cafe yang ada 8 tingkat tu. Let's go lah. Kita tengok Apartment Cafe tu macam mana. Estetik ke tak? Okay, so sekarang ni kita dekat depan kedai 8 tingkat belakang tu. Nampak kedai depan tingkat. So ni lah kedai yang viral sangat tau. Nampak 8 tingkat. So dia tinggi, lepas tu dia memang kedai atas tu. 8 tingkat. So ni antara yang famous jugalah kat belakang kan. So dekat sini nampaknya ada sambutan yang mereka jalan tutup tadi kan. Sebab ada mereka buat rehearsal sambutan 50 kemerdekaan mereka. 50. So, inilah kita dah. Kita tengoklah kita nak pergi jalan mana lagi kan. Sekarang kita dah sampai dekat yang aku cakap tadi, The Cafe Apartment dekat belakang tu kan. So dia tinggi. Dia 8 tingkat. Lepas tu dia susunan kedai memang betul-betul padat sebelah. Setiap tingkat ada kedai. So ni lah yang viral, antara yang tempat viral dekat Ho Chi Minh, Vietnam kan. Dia tak ada apa-apa sebenarnya, tapi nak makan pun tak boleh sebab banyak tak halal. Memang tak halal. Nak ayak-ayak tu boleh minum. So kita tengoklah kita pergi kita mana pula. Let's go. Đây là chuyến tàu đi